Sejak kebelakangan ni, aku perasan ramai orang di Facebook berkongsi kisah titik terendah dalam hidup. Tak salah, tapi aku tertanya-tanyalah juga kenapa kita lebih suka bercerita tentang titik terendah daripada bercerita bagaimana kita bangkit daripadanya. Jika kita buka Al-Quran, hampir semua Nabi pernah melalui titik terendah. Nabi Yusuf dibuang ke dalam perigi, dijual sebagai hamba dan dipenjarakan. Nabi Ayub kehilangan harta, keluarga dan diuji dengan penyakit yang sangat lama. Nabi Yunus pula berada dalam perut ikan paus dalam keadaan yang sangat gelap. Rasulullah SAW pula kehilangan isteri tercinta, bapa saudara yang melindungi baginda, kemudian dihina dan dibaling batu di Taif. Tetapi cuba perhatikan, Al-Quran tak berhenti pada kisah penderitaan mereka sahaja. Quran tunjuk apa yang mereka lakukan ketika diuji. Mereka doa, mereka sabar, mereka terus taat kepada Allah, mereka terus berusaha, berikhtiar. Itulah yang Allah mahu kita belajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadikan titik terendah sebagai identiti di Facebook. Jangan ulang kisah lama sampai kita lupa nak bina kisah baru. So dalam Quran, titik terendah bukannya destinasi . Ia hanyalah satu fasa yang mengajar kita supaya lebih dekat kepada Allah. So jadi kalau hari ini kau sedang berada di titik terendah, jangan tanya kenapa aku, why me. Cubalah tanya, ya Allah, apa yang engkau mahu aku belajar dari ujian ni? Faham? So kalau video ini memberi manfaat, kongsikanlah, tekanlah butang share tu. Mungkin ada seseorang yang sedang berada di titik terendah dan dia perlukan peringatan ini hari ini.